Hualian 2. Di lorong yang ketiga, Kerry Chu Jia Zuan daripada SDKC Hualian 2. Di lorong yang keempat, Nur Alisha binti Lut daripada SK Asam Kumbang. Di lorong yang kelima, Iris Inarah binti Syahrul Azmir daripada SK Kampung Jambu. Di lorong yang keenam, Nurliana Zahira binti Abdul Qayyum daripada SK Asam Kumbang. Di lorong yang ketujuh, Lu'lu Jannah binti Muhammad Zuraimi daripada SK Asam Kumbang. Dan yang terakhir, di lorong yang ke-8 ialah Iwana Darwishah binti Muhammad Nurizam daripada SK Kampung Jambu. Stop. I want it, I got it. 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 Sana tak ada supporter. Alisha! Alisha! Cepat Alisha, weh, cepat. Cepat. Cepat Lulu! 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 Lulu, laju! Lulu, laju! Perjohan bagi Laju sikit.